Hi guys, welcome back. Alright guys, thank you kepada yang selalu support Fifi punya video dan channel. Okay guys, untuk video kali ni guys, Fifi nak bawa Abang Hafiz pergi beli kasut bola baru. Sebab minggu depan Abang Hafiz ada latihan bola sepak. Jadi hari ni Fifi nak beli kasut baru dah. Sebab kasut lama dia pun dah tak padan dah. Okay, jom. Okay bang, tunjuk mana kasut bola bang. Kasut bola lama bang. Ni kasut bola lama Abang Hafiz. Nampak? Okay, lagi elok lagi, tapi itulah. Nak kasut bola baru dia kata tak padan dah kan. Nah, abang nak jadi pemain bola macam siapa? Ya siapa? Ronaldo. Tunjuk gaya Ronaldo sekali. Okey, macam mana gaya Ronaldo? Oh my god. Wow. Full lah mak. Sekali lagi dek. Abang kalau nak beli kasut jenama apa? Kasut bola jenama apa? Nike. Full lah mak. Hang tak lekeh pun kalau nak beli. Kalau nak beli Nike. Okey, boleh. Tapi syarat pakai duit ayah abang. Yalah, boleh? Pakai duit ayah lah? Boleh? Macam tak ikhlas pun. Dia duit ayah dia kena kut. Tapi nak beli macam-macam. Nak beli orang mahal nak bawa. Okey, on duit ayah. Okey, clear pakai duit ayah bang. Jom. Okey, Fifi dah sampai dah dekat kedai kasut. Ni lah kasut bola yang nak beli dekat Abang Hafiz ni. Fifi selalu beli dekat kedai SG Gate. Dekat Arau. Sebab kasut budak-budak ni Fifi akan kebanyakan lah Fifi beli dekat kedai SG Gate ni lah. Sebab banyak pilihan. Okey, jom kita masuk tengok. Okey abang, nak kasut mana? Ada pilihan abang. Mana dia? Ni warna ni, Kronos. Tu nampak Abang Hafiz pilih warna. Duk sekilo nampak dah warna ni. Okey kan warna ni? Tengok harga, okay, kita tengok harga dulu berapa? 79. Okeylah 79. Cantik. Okey. Tapi itulah Abang Hafiz ni, dia punya kaki dia kecil. Untuk kasut ni payah sikit nak dapat saiz kaki dia. Ada tak? Ni macam kaki abang panjang lah. Oh, mecik juga abang. Okey abang. Elok, minat tak? Tahu abang minat? Abang Hafiz ni payah sikit buat kasut ni lah. Apa ada atas boleh tak? Adik nak atas juga? Atas lah. Okey. Kalut lah adik. Kak Ih pun nampak dia pun. Dia pun kalut je nak beli kasut. Okey, ni okey tak okey? Tak awak minat? Try yang tu pula. Okey, kita try yang ni pula. Okey, kita try yang biru ni pula. Yang ni tak tahu ada size ke tak ni. Okey, tak apa kita try yang dulu. Okey. Rasa selesa. Selesa? Tak. Okey. Ada lampu. Tapi yang ni besar. Tak apa kita tak. Oh tu. Oh. Ish. Lepas tu stokin. Stokin, simpek kat mana? Mana? Oh, simpek kat kaunter lah. Okey. Tak tengok. Okey, kita beli kasut dah beli dah. Lepas tu kita beli stokin dengan simpek. Okey. Kita budak-budak. Mana? Tengok. Okey, ni simpek ni. Okey, alright. Okey, abang simpek ni. Okey, simpek lepas tu stokin. Seluar saya tak payah, lock dah. Stokin untuk budak. Kasut dia tadi warna apa entah? Kasut warna orange. Stokin warna apa? Warna orange. Orange ke hitam ah? Pergi tengok mana Aunty pergi tengok. Tu Aunty tunjuk mana Aunty tunjuk. Warna orange okey. 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 Stokin nak sama dengan kasut. Okey. Dia nak warna orange okey. Okey, mari kita tengok bola satu kat Abang Hafiz untuk dia training kat rumah. Okey. Aunty, bola harga berapa Aunty? 35. Paling yang tu yang 35 tu okey ah. Nak yang Madrid. Nak yang mana? Abang nak yang mana? Madrid. Real Madrid. Sebut bagi betul. Real Madrid. Okey, yang ni. Okey, Abang Hafiz pilih. Abang Hafiz pilih bola Real Madrid sebab dia minat Real Madrid. Okey. Dik, nak pergi mana? Kalau merah ni wajib. Tu. Habis meter boleh naik ni. Khalifah beli apa? Khalifah. Dia malu. Dia kan boleh kalau masuk kamera. Khalifah beli apa? Khalifah boleh lah. Mereka ni memang suka makan sushi. Kalau Fifi ni tak apa nak lalu nak sushi. Memang daripada dulu lagi memang tak makan sushi tak. Masa macam tak boleh nak masuk. Okey guys, hari ni Fifi bawa Abang Hafiz main bola kat Padang. Nak test kasut baru dia.
nak test impact baru dia, token baru dia, selok baru dia. Satu set dia beli. Bukan apa, Fifi nak bagi dia biasakan diri main bola pakai start, pakai kasut. Lepas tu nak bagi dia biasa atas padang. Lepas ni dia nak mula latihan lah. Nak bagi dia biasa sikit main bola pakai kasut. Bila pakai kasut ni dia lain sikit main ni kan. Fifi pun ni lama ni beli berapa tahun dah beli, dah main set, lepas tu stop main bola. Ni sajalah pakai nak pakai balik kan. Lama tak pakai tekuk osok je kan. Lama tak beraksi, rindu jugalah nak main bola kan. Lepas ni lah, lepas ni mula balik. Hari ni Abang Hafiz beraksi hari ni dengan kasut baru, stoking baru, selok baru hari ni. Adik pun nak main bola juga ke? Nak main juga? Tu kasut Ati ke pakai? Ati pakai kasut? Tak Ati? Ati ke tak Ati pakai tu? Ati? Try pakai. Apa tengok jadi tak? Allah. Yang nak main pun, yang nak ajak pun. Tunjuk sikit bakat, nak tunjuk sikit bakat kan? Bakat. Tunjuk sikit. Apa ingat lekeh ya? Sebab lama tak main lah ni. Nampak? Bukan lekeh-lekeh. Oh, timbang dia lah, timbang dia tengok. Sampai 5. 1 tu baru 4. Okey, tinggal bola lari dulu senang. Okey. Lari sampai sana. Lari dulu, panas badan dulu. Panas badan sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Contoh jangan bagi bola. Okey, contoh. Okey. Jangan bagi bola tu apa planting kat lain. Contoh bagi lekat di kaki. Tengok. Tengok. Apa ni touch bola pun macam tu. Macam mana nak main? Okey Okey. Kontrol. Baik layak imbang. Okey Okey, pergi sana ni. Okey. Kuat okey. Tentu penat guys. Nak tunjuk terror dekat anak kan. Ada pok tak tengok ni, penat tak tengok ni. Tapi tak tunjuk lah, tak mau nak lekeh lah sangat kan. Abang tak steady lagi lah. Okey. Lepak tepi. Ya, tak apalah, belajar pelan-pelan. Susah dia kata. Dia ingat senang nak main bola pun kan. Abang okey, yang ni Fifi nak buat 1-2 dekat dia. 1-2 lepas tu dia shoot. Nah, kita try. Okey abang, kita main 1-2 lepas tu abang shoot. Nah. Keeper tak ada. Okey, tapi abang shoot. Okey, mai abang duduk situ. Abang duduk sini. Main ni. Adik pergi main mana? Adik pergi main kat sana. Patut cari adik tak ada. Kan adik pergi mana? Apa nak beli kelas tadi tu? Okey, nanti kita beli. Okey. Tak larat dah. Okey, last. Okey. Tengok nak pas macam apa kata tadi, tengok nak pas kat kawan. Okey. Lain. Pas bagi kemas sikit. Kasut elok dah. Okey. Pas kat bawah lain. Pas kat bawah. Okey. Shoot. Okey. Okey, nak training ni. Rasa macam mana? Penat? Dia lah penat sama lah baru balik sekolah tadi kan. Okey, nanti kita training lah ya. Okey kan. Main elok. Nak jadi seorang pemain bola kena main elok Okey. Kena ni sikit, kuat sikit, kena keras sikit main bola. Tahu? Okey. Alright guys. Sampai sini saja video untuk kali ni. Thank you kepada siapa yang terus support punya video dan channel. Okey. Kita jumpa di next video. Peace.